Adakah anda suka makan sejuk atau panas? Nabi suka yang mana? Saya buat dia punya hook dia tu kan. Saya boleh teka Ustaz. Boleh saya teka? Saya tak tengok video tu. Kau dengar lagi? Apa dia? Sejuk. Sejuk lah. Betul tak? Betul. Saya bawa hadis lah. Bawa hadis. Nabi sebut abridu ta'am al-har fa inna ta'am al-har ghairu dzil barakah. Biarkan makanan itu sejuk. Kerana makanan yang panas itu tak berkat. Uish, tak berkat terus. Tak berkat terus. Ghairu dzil barakah. Define panas Ustaz. Define panas. Panas ni maksudnya Nabi sebut dari hadis dia sebut hadis apa Asma dia kata sehingga hilang dia punya wap dia tu. Selagi mana ada nampak asap-asap tu jangan makan. Faham. Panas tak apa tapi jangan nampak. Tapi saya logik bila kita makan tak rasa sedap sebab panas. Memang lah. Itu yang maksudnya nafsu kita biasanya akan bertentangan dengan suruhan-suruhan Allah Ta'ala biasalah. Right, thank you so much. Right, macam biasa Ustaz ada final words dekat viewer kita. Sebelum kita end. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Mudah-mudahan ada sumur di ladang, kita boleh mandi lagi. Kalau Yusof sudi dah lain dia punya pantun. InsyaAllah kalau ada rezeki pantun Jawa lah Ustaz, satu special. Pantun Jawa. Ada pantun? Ada? Tapi orang apa dengar? Wong wedok baju ni ketat melekat, Pak Haji nelok matanya bulat-bulat. Apa maksud dia? Orang perempuan pakai baju seksi ketat melekat, Pak Haji tengok matanya bulat-bulat. Betul. Dan itu saya reka je. Okey. Dia campur-campur mix Jawa dengan Melayu. Guys, teringin nak makan butter chicken yang diiktiraf halal oleh JAKIM dengan suasana yang unik, boleh datang ke Jibril sekarang. Ada pelbagai cawangan, ada di Subang Jaya, Bangi, Setapak, KJ, JB dan juga Publica. Datang ke Jibril sekarang dan sebut kod JIPSAF sambil korang makan ni untuk dapatkan ais lemon tea percuma.